Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam Wartawan. Topik kita malam ini, apakah itu penilaian indeks prestasi utama wakil rakyat? Bagaimananya ia boleh diukur, apakah objektifnya, apakah kerangka masa yang perlu diwujudkan dan bagaimana partisipasi rakyat boleh bersama-sama mengukur kemampuan dan juga pelaksanaan yang dilakukan oleh wakil rakyat mereka. Kita berhenti rehat, kita lihatkan paparan ini. Jumpa lagi selepas ini. Isu KPI hampir sama dengan report kad yang pernah diperkenalkan oleh Tun Abdullah Badawi beberapa tahun lalu. Sefaham saya, KPI wakil rakyat dinilai oleh rakyat untuk pilihan raya yang berikutnya dan tempohnya ialah 4 tahun sekali. KPI untuk Menteri Kabinet setiap 6 bulan sekali. Persoalannya sekarang, sekiranya penilaian terhadap mereka tidak memuaskan, adakah kita akan bertukar wakil rakyat dan menteri dalam tempoh yang singkat? Bagaimana dengan kesan dari penilaian ini nanti? Saya rasa rakyat perlu dimaklumkan mekanisme penilaian KPI ini. Penilaian wakil rakyat perlu diwujudkan sejak dulu lagi. Wakil-wakil rakyat ni sekarang just nak ada nama jawatan dia. Okey, kalau ada penilaian wakil rakyat, dia akan buat kerja dan dia tak akan menyuruh orang bawah dia buat kerja. Wakil rakyat boleh bertemu, orang boleh close dengan rakyat-rakyat, boleh tahu apa masalah rakyat dan boleh selesaikan sehingga selesai, bukan setengah jalan je masalah rakyat ni. Kalau ada penilaian rakyat, wakil-wakil rakyat ni mesti buat kerja punya. Penilaian wakil rakyat mesti ada baik. Itu dia sedikit paparan yang kita boleh fahamkan apakah yang akan kita bincangkan pada malam ini. Terima kasih saudara Kelly dan juga Syahira daripada Kuala Lumpur. Dan bersama saya pada malam ini tak lain lagi saudara Anis Yusal Yusof, Fellow Utama Institut Kajian Etnik KITA UKM, dan juga seorang ahli panel penasihat Suruhanjaya Anti Rasuah Malaysia ataupun MACC. Janice, apakah cara yang terbaik untuk kita ukur indeks prestasi wakil rakyat ni? Saya rasa sebelum saya jawab soalan tu, Nazri, kita ikut trend ni sangat terlalu ketara dalam negara kita. Orang cakap KPI kita faham ke tidak? Faham. Saya kadang risau bila kita bercakap KPI dalam televisyen malam tu. Pakcik saya di kampung, apa dia yang Anis ni cakap. Jadi saya rasa dalam bahasa mudah ni, kita apa yang kita nak ukur ni, kita nak ukur prestasi. Prestasi wakil rakyat. Macam pelajar di sekolah. Macam mana kita ukur prestasi dia? Dia ada peperiksaan dia. Pelajar di sekolah, dia attend sekolah, dia pergi sekolah, dia dengar apa guru dia ajar dia. Jadi kita nak ukur kefahaman dia, apa yang dia daripada dia ajar, diuji. Kemudian berdasarkan ujian itu, report card dia. So dia balik tunjuk kat mak dia, mak. Jadi mak dia yang guna report card tu nak tahu anak dia yang pergi sekolah setiap hari itu faham, berjaya tidak memahami. Jadi dalam konteks wakil rakyat, mereka ni orang yang dipilih oleh rakyat. Dia di sini saya nak melihat dua. Dia sebelum dia kita ukur prestasi dia lepas dia jadi. Sebelum dia jadi pun kita kena ukur juga. Dan kalau saya rasa mungkin benda ni perlu dilihat oleh parti-parti politik sebelum dia memilih orang calon-calon untuk bertanding. Pertamanya saringan tu perlu mengetahui orang-orang ni dia tahu ke tempat yang dia nak jadi wakil ni. Dia macam footballer. Kita nak pilih, macam orang nak beli footballer daripada negeri lain, kena ujian dulu kan. Kena ujian dulu kan, tengok dia tahu ke macam mana nak apa yang dia sama juga macam ni. Jadi kalau dia tu dia tak tahu berapa sekolah ada dalam kawasan dia, berapa hospital dalam kawasan dia, berapa orang ibu tunggal, berapa ramai orang miskin, rumah kos rendah berapa banyak dalam kawasan dia. Macam mana kita expect dia punya performance dalam parlimen nanti untuk mewakili rakyat di kawasan ni? Jadi pertama kita nak menguji sebelum dia jadi wakil rakyat. Kemudian bila dia jadi wakil rakyat, dia ada what kita bahasa sekarang ni dalam management dia kata stakeholders. Siapa stakeholders dia? Di sini saya rasa wakil rakyat kita perlu faham, kalau dia rasa stakeholders dia ni presiden parti yang memilih dia sebagai calon, dan tak guna kita bercakap about KPI ni. Yang penting stakeholder dia adalah rakyat yang memilih dia sebagai wakil. Dia mewakili rakyat yang terbanyak di kawasan tu. Jadi rakyat sudah tentu macam mana rakyat nak mengukur prestasi. Prestasi ini bukan diukur oleh parti. Bagaimana rakyat boleh mengambil peluang ataupun bersama-sama untuk menilai prestasi wakil mereka ini. Mungkin kita dengarkan pandangan seterusnya daripada rakan-rakan wartawan. Seterusnya Luqman, silakan.
Soalannya sekarang, siapa yang akan menjadi penilai YB-YB ini dan mekanisme yang bagaimana akan digunakan? Ini yang patut ditentukan dahulu. Adakah parti masing-masing akan menilai ataupun rakyat sendiri? Sekiranya parti-parti yang menilai, adakah penilaian itu seimbang satu sama lain? Tak kisahlah siapa yang menilai, tapi hasil penilaian itu harus dikemukakan kepada umum supaya rakyat semua tahu prestasi sebenar wakil rakyat mereka. Proses penilaian juga harus dilakukan secara jujur dan telus supaya hasilnya tepat dan tindakan sewajarnya dapat diambil pada masa depan. Pengenalan KPI untuk tingkatkan kualiti perkhidmatan adun dan ahli parlimen merupakan satu usaha yang bagus dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan tugas individu tersebut. KPI ini membolehkan Perdana Menteri contohnya memantau secara lebih terperinci pengurusan kerja serta pelaksanaan tanggungjawab adun. Positifnya KPI ini bukan mendedikasikan individu yang dipilih serta mendisiplinkan mereka, tapi ianya juga memberikan peluang kepada rakyat untuk melaporkan masalah yang mereka hadapi terus ke pihak atasan. Cuma pelaksanaan KPI haruslah dijalankan secara sistematik dan efisien kerana dari segi idea KPI adalah satu alat yang kelihatan sempurna. Namun, kalau pelaksanaannya tidak terperinci, ia akan tetap kekal sebagai satu teori sahaja. Terima kasih Mek Zan dan juga saudari Marliana yang menghantarkan pandangan tersebut. Saya rasa cukup menarik. Dan kalau saya kerja ni, kita dah selesai. dah banyak dengan secara detail. Kalau saya ni sebagai pekerja di Sarawak ni KPI saya berapa banyak dalam masa 6 bulan ni saya mengecarakan you wartawan misalnya setiap malam berapa banyak siarannya dan bagaimana ratingnya nanti. Itu antara KPI untuk bekerja sebagai pekerja di syarikat swasta penyiaran ini. Kalau di Singapura misalnya, saya ada baca mengatakan indeks prestasi utama dia punya menteri-menteri kabinetnya melihat kepada turun naik ataupun kekuatan GDP-nya. Adakah menaik atau menurun? Kalau turun, jatuhlah KPI dia punya benchmark dia jatuh dan mungkin next term tak dipanggil lagi untuk dilantik ataupun jadi ahli parlimen. Jadi untuk ahli parlimen kita macam mana? Adun kita macam mana? Kalau kita tengok, I think the model Singapura tu dia mengikut business oriented. Dalam business memang bottom line tiap company itu profit. Untung, jadi dia letak KPI pada pegawai dia macam mana nak meningkatkan keuntungan syarikat tersebut. Dalam konteks kita, sebab itu saya kata macam analogi budak pergi sekolah tu, dia tiap hari pergi sekolah. Adakah kita menggunakan KPI dia attend persidangan parlimen tu, dia dah attend, dia pergi melakukan buka pejabat di kawasan dia, itu bukan KPI, itu tanggungjawab dia. Itu memang kerja yang dia sepatutnya buat. KPI ni, kalau sebab tu saya berbalik pada perkara sebelum. Kalau dia tahu kedudukan kawasan dia, data-data berapa ramai orang miskin dan sebagainya di situ, dan tanggungjawab dia kemudiannya mewakili rakyat bagaimana nak jadikan kawasan itu lebih baik daripada sebelum dia jadi wakil rakyat. Itu patut dijadikan benchmark untuk tiap barulah mereka ada inisiatif bahawa ini yang perlu mereka usahakan. Dia pergi ke parlimen selain daripada sebagai lawmaker, dia juga perlu berbincang dengan menteri-menteri, dengan agensi-agensi kerajaan bagaimana nak membantu kawasan ni. Okey Janice, banyak lagi kita nak bincang ni bagaimana kita nak menunjukkan mewujudkan benchmark ataupun penanda aras wakil rakyat ni, adakah mereka boleh melaksanakan ataupun banyak lagi ruang-ruang yang boleh diperbaiki. Jadi kita perlu rehat sebentar Janice. Okey, kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini.